Kalau kita nak kecek hak kebajikan kerajaan negeri Kelantan ni, banyak. Start daripada beranak, dia panggil skim Cakna Aulad. Lepas tu, dia ada pula skim Cakna Suri untuk ibu yang tidak bekerja, suri rumah. Lepas tu dia ada skim Cakna Hawa untuk ibu yang bekerja berpendapatan rendah. Lepas tu, kalau anak muda nak nikah, dia ada skim Azziwaj. Lepas tu, kalau sakit, dia ada kronik. Lepas tu kita ada squad Cakna ziarah rumah ke rumah menyantuni rakyat di bawah. Lepas tu mati, dia ada skim Khairat Kifalah. Lepas tu ibu tunggal yang kematian suami, dia panggil skim Manfaat Armalah. Jadi kalau kamu nak sebut sosok banyak, daripada beranak sampai mati, ada skim Seri Bantuan ni deh. Dan Kelantan ni antara negeri yang betul-betul berkebajikan. Banyak bantuan-bantuan yang disediakan kepada rakyat. Tapi ada juga orang tanya, dia kata, bapa Kelantan dalam keadaan yang terhad lagu ni pun boleh bagi macam-macam. Menjawab mudah ya. Sebab kita walaupun PT kita tak banyak, tapi kita tak bocor. Kelantan ni tahun ni 35 tahun membangun bersama Islam. Alhamdulillah pemimpin-pemimpin Kelantan tak ada seorang pun yang disabitkan kaki rasuah.